Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah saya. Jadi hari ini saya Muhammad Amal Rafi bin Muhammad Jasni akan melaksanakan sebuah pembentangan untuk kursus EDUP 3143 iaitu subjek Sosiologi dalam Pendidikan, yang di mana pembentangan ini merupakan pentadbiran berterusan yang ketiga bagi kursus ini yang dikehendaki untuk melaksanakan sebuah pembentangan yang berkaitan dengan mobiliti sosial. Baiklah, berdasarkan tajuk daripada HPK yang telah diberikan, jadi saya akan mengupas suatu topik yang sangat dekat dengan denyut nadi pembangunan negara, iaitu mobiliti sosial dan transformasi pendidikan di Malaysia. Kita sering mendengar bahawa pendidikan adalah kunci kejayaan, yang di mana namun secara sosiologinya, pendidikan bukan sekadar proses menimba ilmu, tetapi merupakan instrumen utama yang menentukan kedudukan seseorang dalam hierarki masyarakat Malaysia. Yang di mana kita dapat dilihat di Malaysia, pendidikan sebagai the great equalizer. Yang ini laluan utama untuk keluar daripada kepompong kemiskinan. Namun persoalannya, sejauh manakah kunci ini dapat berfungsi dengan adil untuk semua lapisan masyarakat? Sebagaimana yang kita tahu, kita dapat lihat di sini, ramai ibu bapa yang sangat menekankan pendidikan di Malaysia. Namun, atas faktor-faktor tertentu, ada hal yang menyebabkan kekangan terhadap kemajuan dalam pendidikan sesebuah keluarga dalam setiap individu tersebut. Apakah faktor-faktornya? Apakah langkah-langkah yang boleh diambil? Kita akan kupaskan sebentar nanti. Baiklah, walaupun kita bangga dengan akses pendidikan yang sangat luas, realitinya kita masih berhadapan dengan jurang pencapaian yang membimbangkan, yang di mana murid yang datang dari latar belakang sosioekonomi yang rendah seringkali bermula dari garis permulaan yang berbeza. Mereka kekurangan akses teknologi dan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Jadi, macam mana kita nak lihat yang di sini bahawa status sosioekonomi keluarga, iaitu SES keluarga, dapat merupakan satu hubung kait yang sangat kuat dengan pencapaian akademik murid, serta jurang digital antara bandar dan luar bandar yang mencipta padang permainan tidak rata. Maksudnya dekat sini, setiap pelajar mempunyai starting point tersendiri. Tidak boleh kita kata setiap pelajar mempunyai starting point yang sama daripada garisan yang sama. Tetapi mungkin yang mempunyai sosioekonomi yang rendah dalam keluarga mereka, starting point mereka lebih belakang sedikit daripada status sosioekonomi keluarga yang stabil. Jadi kolerasi SES dan pencapaian ini sangat signifikan yang menentukan tahap pencapaian akademik murid. Begitu juga dengan ketidaksamaan sumber dan paradoks pendidikan, yang ini bagaimana sistem pendidikan kita ni dapat menjadi ejen perubahan ataupun sekadar ejen reproduksi sosial yang mengekalkan dominasi golongan elit. Macam mana pendidikan kita ini dapat merubah nasib sesuatu individu. Baiklah, sebelum kita masuk dengan lebih mendalam, kita pergi dahulu kepada konsep mobility. Perlu kita fahami dahulu konsep mobility ini supaya mudah untuk kita memahami tajuk yang saya membentangkan pada hari ini. Baiklah, konsep mobility ini ada 4 konsep utama. Yang pertama sekali adalah mobility menegak, yakni vertical, yang di mana melibatkan kenaikan upward atau penurunan downward status dalam tangga ekonomi dan sosial. Maksudnya di sini bagaimana kenaikan status ekonomi seorang itu dari segi ekonomi dan sosial, sama ada menaik ataupun menurun. Sebagai contoh, seseorang itu daripada seorang petani biasa di kebun kecil menjadi pengusaha penternakan dan pertanian moden yang besar. Maksudnya kat sini, daripada status ekonomi beliau yang kecil dan status sosial yang kecil menjadi lebih tinggi. Sebab apa? Sebab adanya kenaikan mobiliti menegak. Macam mana pula dengan mobiliti vertikal yang downward? Maksudnya mengalami penurunan daripada segi sosial dan ekonomi. Sebagaimana contoh, beliau merupakan seorang pengusaha suatu company. Namun atas asbab-asbab tertentu, beliau mengalami kerugian sangat besar yang menyebabkan syarikat beliau diisytiharkan muflis. Dan beliau pun papa kedana. Maksudnya ke sini, beliau mengalami mobiliti menegak secara penurunan. Seterusnya kita lihat kepada mobiliti mendatar, ini horizontal, yang di mana perubahan posisi atau kejayaan yang tidak mengubah kedudukan kelas sosial individu secara signifikan. Sebagai contoh, pemandu teksi dan pemandu Grab yang secara taraf ekonomi dan sosialnya
adalah selaras sahaja, sama. Perubahan signifikannya tidak terlalu besar kalau berlakunya perubahan pekerjaan pun antara pekerja teksi menjadi pekerja Grab, namun taraf sosial mereka tetap sama. Seterusnya adalah yang ketiga, mobiliti antara generasi, yang ini intergenerational, yang di mana mengukur sejauh mana pencapaian anak-anak melangkaui atau menyamai tahap pendidikan dan pendapatan ibu bapa mereka. Maksudnya dekat sini tadi melibatkan seorang individu, tapi ini melibatkan bagaimana anak-anak dan sebuah keluarga dapat menyamai tahap pendidikan atau pendapatan ibu mereka. Sebagai contoh di sini, ada satu family yang di mana ibu bapanya cikgu biasa. Namun anak mereka telah berjaya menjadi cikgu juga, yang di mana menyamai ataupun menjadi guru besar, yang di mana melangkaui tahap pendidikan dan pendapatan ibu bapa mereka. Dan akhir sekali adalah mekanisme meritokrasi, yang di mana dalam masyarakat moden, kelayakan akademik menjadi mata wang utama untuk menuntut kedudukan sosial yang lebih tinggi. Sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, duit ini nilai mata wang ini sangat tinggi di mata masyarakat, yang di mana mata wang ini menjadi salah satu penanda aras ukuran kepada tahap kedudukan sosial seseorang. Semakin kaya beliau, semakin elit kedudukan sosial mereka. Sebagaimana yang kita selalu dengar, wang bukan segalanya, tapi segalanya perlukan wang. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada teori sosiologi dalam pendidikan, yang di mana telah kita pelajari bahawa terdapat 3 teori yang telah diketengahkan dalam isu-isu pendidikan sosiologi di Malaysia. Yang pertama sekali adalah teori functionalism structure, yang di mana secara asasnya functionalism structure ini menuntut bahawa setiap individu dalam sesebuah institusi, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kelompok untuk melaksanakan peranan masing-masing bagi menjayakan sesuatu organisasi tersebut. Bagaimana pendidikan sebagai institusi yang sebenarnya menapis individu berdasarkan bakat dan usaha merit untuk mengisi peranan penting dalam kestabilan masyarakat. Jadi sebenarnya functionalism ini menuntut supaya setiap daripada contoh kita di sekolah, sebab konteks utama kita adalah pendidikan. Di sekolah terdapat guru besar, GPK HAM, GPK Koko, guru biasa, serta murid-murid, dan ada juga staf-staf bagi mendukung setiap persekitaran, bagi mendukung persekitaran pendidikan yang membina dan kondusif. Jadi bagaimana sebenarnya setiap daripada ahli-ahli ini perlulah memainkan peranan penting bagi menjayakan pendidikan tanpa wujudnya stratifikasi sosial, ataupun maksud saya tanpa wujudnya pengalihan sosial antara murid-murid daripada segi ekonomi dan pendidikan mereka. Seterusnya yang kedua adalah pendidikan konflik, iaitu teori Marx dan Bourdieu, yang di mana mereka berhujah bahawa pendidikan sering menjadi alat untuk mengekalkan hegemonik kelas atasan melalui kurikulum yang tersembunyi dan model budaya yang hanya memihak kepada golongan kaya. Ini kita panggil sebagai privilege. Privilege yang di mana keutamaan dan kelebihan yang boleh didapatkan apabila seseorang ini mempunyai ciri-ciri tertentu. Yang di mana perspektif konflik ini beranggapan bahawa segala yang di sekolah ini terdapat satu kelebihan yang tidak dinyatakan secara jelas, yang hanya diberikan kepada golongan-golongan kaya sahaja. Contohnya daripada segi layanan guru. Layanan guru ini yang di mana dapat kita lihat kadang-kadang ada juga di Malaysia ini yang mungkin murid ini adalah anak kepada YDP PIBG sekolah tersebut. Jadi guru-guru bersikap baik terhadap beliau, namun mengabaikan atau kurang perhatian kepada murid-murid lain. Benda-benda ini adalah benda yang berlaku secara tersembunyi dan tidak zahir, yang menyebabkan rasa keterasingan terhadap pelajar yang boleh mewujudkan gap dalam sosiologi. Okey. Dan akhir sekali adalah interactionism simbolik, yang di mana memfokuskan kepada mikrososiologi. Bagaimana pelabelan oleh guru dan jangkaan sekolah boleh membentuk identiti dan kejayaan murid. Bagaimana kita memahami
internationalism simbolik ini. Sebagai contoh, labeling. Labeling ini maksudnya kita melabelkan sesuatu. Kita melabelkan murid kita. Sebagai contoh, pelajar yang kita nampak perform, kita target dia dengan 9A. Maksud saya, di sekolah kalau di SPM 9A contohnya. 9A, 10A, 11A. Tapi murid-murid yang biasa sahaja, kita hanya meletakkan mereka ini sekadar lulus tidak apa. Sekadar lulus SPM sahaja tidak apa. Tetapi benda ini salah sebab boleh membentuk kepada identiti murid, membentuk persepsi murid bahawa mereka ini golongan yang rendah. Kalau mereka usaha macam mana pun, mereka tak dapat mengubah nasib mereka. Jadi sebenarnya labeling ini kurang sesuai lah. Sebab apa? Sebab apa yang atas asbab yang saya beritahu tadi. Jadi guru perlu memberikan perhatian sama rata, jangkaan yang sama rata supaya murid-murid rasa termotivasi dan dapat melangkaui apa yang sepatutnya mereka boleh dapat. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kepada mobiliti sosial. Yang pertama sekali adalah modal insan keluarga, yang di mana tahap pendidikan ibu bapa bukan sahaja mempengaruhi kepada bimbingan akademik tetapi juga membentuk aspirasi tinggi dalam diri anak. Namun benda ini bukanlah sesuatu yang spesifik. Sebagai contoh, family yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi mempunyai anak yang berusaha untuk menjadi seperti family mereka. Tak juga. Tapi kita lihat dulu huraian satu-satu. Jadi tahap pendidikan ibu bapa bukan sahaja mempengaruhi bimbingan akademik. Bermaksud di sini modal insan keluarga. Keluarga ini menjadi sebagai contoh kepada perkembangan pendidikan dan ekonomi anak-anak. Jadi apabila keluarga mereka ini daripada golongan yang senang, daripada golongan yang elit, yang bijaksana, yang mengutamakan pendidikan, maka anak mereka juga sepatutnya akan turut serta mempunyai usaha yang sama dengan ibu bapa mereka dalam menggapai kejayaan dalam pendidikan. Namun, ada family juga yang sudah merasa selesa dengan keadaan ekonomi keluarga mereka. Jadi mereka tidak menekankan sangat kepada pendidikan anak-anak, yang menyebabkan anak-anak terabai pendidikannya, yang menyebabkan mereka tidak fokus kepada arah dan tujuan utama dalam menghadapi dalam menempuh usaha menjayakan pendidikan mereka. Seterusnya, geografi dan demografi. Lokasi geografi, luar bandar dan bandar menentukan kualiti pendedahan terhadap peluang kerjaya dan sumber pendidikan tambahan. Sebagaimana yang kita lihat, lokasi bandar merupakan lokasi tumpuan utama kepada semua orang di Malaysia ini. Lokasi bandar ini tempat mencari punca rezeki, tempat perindustrian, tempat kita menjana ekonomi, mencari pekerjaan. Jadi, banyak akses yang boleh didapatkan di bandar-bandar ini, seperti pusat tuition ataupun kita mudah mencari kelas-kelas tambahan, kita mudah mencari kedai-kedai buku latihan dan sebagainya, dan pasaraya untuk kita membeli keperluan-keperluan pendidikan kepada anak-anak. Namun kawasan luar bandar tidak semuanya mempunyai akses yang sama seperti di bandar. Sebab apa? Sebab kawasan luar bandar ini kemungkinan besar kawasan mereka di bahagian dalam, yang menyebabkan pembangunan sukar dilaksanakan di sana ataupun bantuan sampai ke sana, tetapi usaha untuk memperbaiki infrastruktur dan sebagainya itu menjadi sukar. Jadi lokasi geografi luar bandar versus bandar ini merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi mobiliti sosial. Dan akhir sekali adalah akses digital, yang di mana kita sekarang sudah berada di era revolusi industri 4.0, yang di mana literasi digital menjadi penentu baru mampu menentukan sama ada murid mampu bersaing dalam pekerjaan dalam pasaran kerja global. Sebab apa? Sebab pada zaman kini IT merupakan segala-galanya. IT ini merupakan sektor pekerjaan yang mempunyai high demand. High demand yang di mana murid-murid perlulah celik IT, yang dibantu sepatutnya bermula daripada guru juga. Guru-guru perlulah celik IT dan membimbing murid-murid. Sebab apa? Sebab revolusi industri 4.0 ini memerlukan mereka yang mahir IT dan mahir kepada teknologi. Baiklah, seterusnya kita melihat kepada bukti nyata, iaitu bukti empirikal yang situasi yang sedang berlaku di Malaysia sekarang ini. Baiklah, mari kita lihat kepada fakta, yang di mana dapatan daripada PISA menunjukkan data yang agak mencabar buat kita. Sebab apa? Sebab wujudnya perbezaan skor yang ketara yang mencecah 80 hingga 90 mata
antara murid daripada keluarga berpendapatan tinggi dan rendah. Kita dapat lihat bahawa data menunjukkan murid daripada kelas sosioekonomi teratas, yakni T20, jauh mengatasi murid dalam ekonomi B40 dalam literasi, matematik, sains dan bacaan, yang di mana faktor-faktor tadi yang mempengaruhi ekonomi keluarga mampu mempengaruhi kepada perkembangan pendidikan anak-anak. Dapat kita lihat literasi matematik, sains dan bacaan golongan murid daripada kelas B40 jauh ketinggalan daripada golongan murid T20. Hal ini kerana murid dah di latar belakang rendah mempunyai buffer yang kecil yang menyebabkan apabila berlakunya gangguan dalam family mereka boleh mengakibatkan keciciran sekolah ataupun kemerosotan prestasi. Sebagai contoh, mereka datang daripada latar belakang keluarga yang susah dan menyebabkan kekangan kewangan. Sebagaimana contoh gangguan ekonomi keluarga yang di mana andai kata salah seorang daripada parents mereka menghidapi penyakit. Sebagai contoh, kencing manis yang menghendaki salah seorang daripada ibu bapa mereka untuk melakukan pembedahan potong kaki dan tidak boleh bekerja dah selepas itu. Maka sesetengah keluarga menuntut anak-anak mereka untuk berhenti sekolah ataupun buat kerja part time membantu menyara ekonomi keluarga yang menyebabkan berlakunya keciciran sekolah dan boleh mengakibatkan kepada kemerosotan prestasi. Jadi ketidaksamaan peluang ini membuktikan bahawa latar belakang keluarga masih menjadi peramal utama kepada kejayaan akademik di Malaysia bagi setiap individu. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada kesan positif mobiliti sosial. Pertama sekali adalah peluang ekonomi yang di mana mobiliti menaik dapat membantu seorang individu untuk memasuki sektor profesional berpendapatan tinggi sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita negara. Bagaimana di sini, apabila dengan adanya mobiliti sosial ini, kesan positifnya adalah seorang individu itu mampu mengubah nasib mereka dengan memasuki sektor profesional yang lebih baik. Sebagai contoh, mengupgrade diri daripada seorang pekerja part-time di kedai biasa, sambung pengajian dan mampu menjadi seorang accountant, yang di mana kita dapat lihat sektor yang lebih profesional dan berpendapatan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Seterusnya adalah pembangunan modal insan, yang di mana menjadi contoh kepada menghasilkan tenaga kerja yang mahir dan kompetitif dan memacu inovasi dan pertumbuhan ekonomi lestari, yang di mana mereka sering berkembang seiring masa dengan pendidikan mereka dan mampu membantu mereka menjadi insan yang lebih baik dan mampu memberikan sumbangan yang sangat besar kepada negara dari segi sektor ekonomi. Dan akhir sekali adalah kesejahteraan sosial, yang di mana pengurangan jurang kelas mengurangkan ketegangan sosial dan meningkatkan kohesi nasional melalui pengagihan kekayaan yang lebih adil. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada cabaran yang dihadapi dalam mobiliti sosial. Pertama sekali adalah pendidikan bayangan, yakni shadow education. Shadow education ini adalah istilah yang baru bagi saya dalam sepanjang saya melaksanakan kajian terhadap PB ini. Jadi apa yang saya faham daripada shadow education ini, contohnya adalah dominasi kelas tuition swasta yang mahal memberikan kelebihan tidak adil kepada murid kaya dan mengekalkan jurang pencapaian. Maksudnya dekat sini, konsep yang di mana kelebihan yang tidak dapat dicapai, kelebihan pendidikan tidak dapat dicapai oleh golongan yang lebih rendah. Maksudnya, sebagaimana kita tahu, tuition swasta ini lebih private, lebih fokus kepada murid dan dibandingkan dengan tuition daripada yang awam punya, yang di mana berskala besar, yang di mana guru tidak dapat memberikan tumpuan penuh kepada setiap murid-muridnya. Tetapi berbeza dengan tuition swasta, yang di mana kita dapat lihat guru boleh memberikan fokus yang lebih kepada pelajar-pelajar mereka. Jadi, pelajar yang daripada keluarga yang berkelas sosial yang rendah tidak mampu untuk catch up dengan benda-benda ni untuk sampai kepada titik kepada usaha pendidikan daripada golongan-golongan murid yang kaya. Jadi ini still boleh mengekalkan jurang pencapaian antara murid. Seterusnya adalah stagnasi kelas bawah, yang di mana tanpa intervensi, mobiliti menurun boleh berlaku di mana anak-anak daripada keluarga miskin terperangkap dalam pekerjaan kemahiran rendah. Macam mana yang kita tahu, ada setengah keluarga daripada keluarga yang susah, namun ada faktor-faktor tertentu menyebabkan
anak-anak tidak dapat menjadikan pendidikan ini sebagai satu jalan untuk keluar daripada kemiskinan, dan maka mereka juga akan terus sama terperangkap dalam dalam kasta sosial yang rendah. Dan akhir sekali adalah tekanan psikososial, yang di mana persaingan sengit untuk mobiliti sering mengakibatkan isu kesihatan mental di kalangan murid akibat jangkaan akademik yang melampau. Perkara ini boleh berlaku di mana-mana sahaja murid, dan di mana murid daripada latar belakang yang kaya dan latar belakang yang miskin mempunyai family yang mengharapkan mereka untuk mencapai kepada jangkaan akademik mereka yang melebihi daripada yang sepatutnya. Mereka perlu berjaya untuk bagi yang kaya, anak-anak perlu berjaya untuk mengekalkan reputasi keluarga. Manakala daripada keluarga yang kurang bernasib baik, anak-anak menjadi satu tekanan buat mereka untuk membantu mengangkat keluarga mereka keluar daripada kemiskinan. Jadi perkara ini boleh menyebabkan tekanan psikososial yang melampau kepada murid tersebut. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada peranan sekolah dalam mobiliti sosial, yang di mana sekolah ini sebagaimana kita tahu merupakan satu destinasi wajib bagi semua murid di Malaysia, yang di mana pendidikan adalah untuk semua, education for all. Jadi semua pelajar diwajibkan, semua kanak-kanak di Malaysia diwajibkan untuk hadir ke sekolah. Jadi pertama sekali adalah ejen sosialisasi, yang di mana sekolah sendiri berperanan dalam menerapkan nilai, norma dan kemahiran insaniah yang diperlukan untuk navigation dalam struktur sosial profesional. Jadi sekolah ini sendiri adalah tempat untuk kita membentuk dan mengetepikan stratifikasi sosial, dan kita membentuk nilai dan kemahiran dalam diri murid-murid supaya mampu mengubah nasib mereka. Seterusnya adalah penyediaan infrastruktur. Jadi sekolah ini adalah tempat untuk menjadi tempat yang memudahkan semua pelajar dalam menerajui pendidikan masing-masing, yang di mana kualiti bilik darjah, makmal sains dan perpustakaan serta yang lain-lain bertindak sebagai pemboleh daya, enabler bagi murid untuk menerokai potensi diri mereka sendiri. Dan akhir sekali adalah isu kualiti guru. Penempatan guru pakar di sekolah luar bandar adalah kritikal bagi memastikan kualiti PDP tidak bersifat elitis dan hanya tertumpu di bandar sahaja. Maksudnya dekat sini, guru-guru yang hebat perlu dihantar ke sekolah-sekolah yang mempunyai kurang daripada segi infrastruktur, daripada segi tenaga kerja dan sebagainya, supaya guru di sana boleh membina persekitaran yang baru yang fokus kepada pendidikan mereka lebih tinggi, supaya dapat membentuk sebuah sekolah yang kondusif bagi setiap murid-murid di sana. Baiklah. Nah, seterusnya kita beralih kepada transformasi pendidikan di Malaysia. Apakah usaha-usaha yang kerajaan Malaysia telah laksanakan bagi mengubah pendidikan di Malaysia ini ke arah yang lebih baik? Yang pertama sekali adalah PPPM 2013 hingga 2025. Apakah itu PPPM? PPPM ini ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2013 hingga tahun 2025. Berarti berakhir pada tahun lepas dan akan masuk kepada yang baharu, kerana kurikulum bersifat berubah-ubah mengikut kesesuaian peredaran zaman. Jadi, apakah itu PPPM 2013-2025? PPPM 2013-2025 ini merupakan rangka kerja yang strategik untuk meningkatkan kualiti standard antarabangsa sambil memastikan equity, iaitu merapatkan jurang bandar dan luar bandar. Macam mana PPPM ini adalah satu rangka, satu pelan untuk kita nak ubah, kita nak naikkan standard pendidikan Malaysia ini daripada standard yang biasa kepada standard yang mencapai standard antarabangsa, KPI antarabangsa, dan dalam masa yang sama jurang antara pelajar itu dapat didekatkan. Seterusnya adalah digitalisasi pendidikan, yang di mana kerajaan telah mewujudkan inisiatif seperti D5 sebagaimana rasa menunjukkan komitmen kerajaan dalam mendemokrasikan akses ilmu melalui platform digital, dan di mana setiap pelajar diberikan ID D5 untuk menerokai akses dan mengakses ilmu-ilmu yang telah banyak terdapat di internet. Dan akhir sekali adalah kekangan bajet dan isu teknikal yang boleh sebagaimana capai internet di pedalaman kekal sebagai penghalang utama transformasi
yang menyeluruh. Baiklah, seterusnya, aspirasi murid. Teori pilihan nasional yang di mana murid membuat keputusan pendidikan berdasarkan persepsi mereka terhadap pulangan masa depan versus kos masa. Seterusnya adalah pengaruh kepada persekitaran, yang di mana aspirasi murid B40 sering terlihat kepada survival ekonomi secara jangka pendek, manakala murid T20 mempunyai visi kerjaya jangka panjang lebih luas. Maksudnya dekat sini, para persekitaran di mana murid B40 mereka perlu untuk mencari dan menjana kewangan, menjaga kestabilan ekonomi jangka pendek. Mereka perlukan sekarang juga. Tapi murid daripada keluarga T20, mereka memandang kepada bagaimana untuk menaik taraf ekonomi mereka pada 10 tahun akan datang dan untuk jangka panjang yang lebih luas. Dan akhir sekali adalah intervensi kaunseling yang di mana peranan guru bimbingan amat penting dalam mendedahkan murid-murid kepada pelbagai laluan kerjaya pasca sekolah. Jadi guru-guru, pembimbing, guru kaunselor biasanya akan melaksanakan intervensi kerjaya bagi setiap pelajar. Supaya apa? Supaya murid-murid ini mempunyai satu fokus, satu goal dalam kehidupan mereka, apa yang mereka nak capai, apa yang mereka nak jadi sebagai seorang masyarakat yang mampu mengubah ekonomi keluarga dan menaik taraf ekonomi Malaysia serta menjadi insan yang berguna kepada bangsa, agama dan negara. Selain itu, kita boleh melihat kepada iklim sekolah yang di mana iklim sekolah ini adalah salah satu faktor utama. Bagaimana ekosistem pembelajaran, yakni iklim sekolah yang kondusif, selamat, inklusif dan menyokong terbukti mampu meningkatkan daya tahan, resilience murid daripada latar belakang berisiko. Bagaimana sekolah-sekolah ini menyatu padukan setiap pelajar, tak kira pelbagai daripada latar belakang yang macam mana, ataupun mungkin pelajar-pelajar yang kurang nasib baik, kurang upaya, serta daripada latar belakang keluarga yang ekonominya berbeza-beza, bangsa, agama dan negara, disatukan dalam satu sekolah yang mempunyai persekitaran yang menyokong dan membina bagi membantu mereka menerajui pendidikan mereka sendiri dan meningkatkan daya tahan mereka daripada kekangan-kekangan yang berlaku. Seterusnya juga budaya sekolah. Budaya sekolah ini merupakan satu perkara yang memainkan peranan yang sangat penting dalam menekankan usaha melebihi status asal dan mampu merangsang motivasi intrinsik murid untuk mengubah nasib keluarga. Bagaimana budaya sekolah ini membentuk disiplin murid itu sendiri. Macam mana sekecil-kecil perkara, sebagai contoh, murid setiap pagi perlu memastikan kebersihan dalam kelas sebelum memulakan pembelajaran. Jadi sekecil-kecil disiplin ini mampu membentuk jati diri murid dalam menjadikan diri mereka ke arah individu yang lebih baik. Kemudian, kita beralih pula kepada pembelajaran bermakna, iaitu deep learning. Deep learning ini bagaimana pembelajaran itu memberi kesan yang mendalam kepada murid dan murid itu akan faham dan ingat sampailah bila-bila. Macam mana pembelajaran bermakna ini memainkan peranan yang penting, sangat penting dalam perkembangan pendidikan murid-murid itu sendiri. Pertama sekali adalah anjakan pedagogi, yang di mana peralihan daripada menghafal fakta diubah. Kita ubah kepada penguasaan 6C. Yang mana sebagaimana kita tahu, 6C ini merupakan hasil output yang kita dapat daripada PAK21, ini pembelajaran abad ke-21. Apakah itu 6C? 6C itu terdiri daripada 6 perkara, iaitu character, citizenship, collaboration, communication, creativity and critical thinking. Jadi keenam-enam perkara ini adalah aspek-aspek yang membentuk kepada murid yang mampu berdaya saing dalam era abad ke-21 ini. Seterusnya adalah penyelesaian masalah, yang di mana kurikulum ini dikaitkan dengan realiti kehidupan sebenar yang boleh membantu murid membina kehidupan yang relevan dengan pasaran kerja masa hadapan. Jadi murid-murid ini dikehendaki untuk menyelesaikan masalah-masalah daripada subjek mereka sendiri dikaitkan dengan kehidupan sebenar. Sebagai contoh, apa akan jadi kalau apa yang murid perlu lakukan sebagai seorang engineer apabila jambatan roboh. Jadi mereka akan menghubung kaitkan apa yang telah mereka pelajari dengan kehidupan sebenar mereka. Dan akhir sekali adalah demokratisasi kebat, yang di mana kemahiran berfikir aras tinggi ini yang tidak asing lagi dan tidak seharusnya terhad kepada murid-murid yang bersekolah elit sahaja, namun perlulah diintegrasikan kepada semua peringkat sekolah. Semua murid perlu diterapkan dengan aktiviti-aktiviti ataupun pembelajaran kebat supaya mampu mengasah pemikiran mereka menjadi insan yang lebih
berkembang dari segi kognitif dan sosial mereka dan supaya mencapai kepada jeris. Jeris yang jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial seperti mana yang telah diterangkan dalam FPK, yakni Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Inovasi dalam pendidikan juga memainkan peranan penting dalam mobiliti sosial dalam pendidikan. Pertama sekali adalah teknologi disruptif, yang di mana penggunaan AI dalam pembelajaran adaptif membolehkan murid belajar mengikut rentak sendiri, yakni personalized learning. Yang di mana kita dapat lihat di sini penggunaan AI telah sangat meluas dalam setiap golongan masyarakat di Malaysia. Tak lari juga dalam sekolah juga, guru menerapkan konsep AI dalam pembelajaran murid-murid. Guru membuat video-video menggunakan AI, menghasilkan gambar-gambar menggunakan AI untuk membantu dalam perkembangan dan kelancaran PDP dalam satu kelas. Jadi, murid-murid boleh menggunakan AI untuk membantu mereka belajar. Macam mana mereka ada soalan, mereka nak lebih faham tentang apa yang telah mereka pelajari, mereka boleh mencari dengan menggunakan AI, Artificial Intelligence, untuk membantu mereka. Sebab seperti mana kita tahu, tidak semua murid mempunyai tahap kognitif yang sama. Ada murid yang dapat terus apa yang telah mereka pelajari, dapat tangkap terus dalam kelas pada waktu itu. Namun ada murid memerlukan revision tambahan. Di rumah mereka perlu baca balik, mereka perlu tengok balik apa yang mereka belajar. Dan seterusnya adalah globalisasi ilmu, di mana inovasi digital membolehkan murid di kawasan terpencil mengakses syarahan dan bahan rujukan dari seluruh dunia melalui MOOC dan platform terbuka. Hal ini berkait rapat dengan email Delima sebagaimana inisiatif kerajaan yang telah saya sebutkan tadi. Jadi setiap murid diberikan email Delima mereka, email MOE mereka, supaya mereka mempunyai kemudahan untuk mengakses kepada website-website yang dikhaskan kepada kerajaan sahaja. Mereka yang khusus untuk pendidikan sahaja, yang tak semua orang boleh akses. Jadi dengan adanya email ini, mereka boleh mencari tahu yang lebih dalam apa yang sepatutnya mereka tahu, apa sepatutnya ilmu yang mereka perlukan lagi untuk tambah baik apa yang mereka ada. Dan akhir sekali adalah literasi digital, yang bukan sahaja sekadar ilmu untuk menggunakan peranti, tetapi membina keupayaan untuk menilai maklumat dan mencipta kandungan digital secara krisis. Maksudnya, bukan sahaja pengetahuan untuk kita guna sahaja laptop ini, contoh, tidak. Tetapi, macam mana kita nak membina keupayaan? Kita nak nilai maklumat ini betul atau salah. Kita nak ambil mana lebih sahih, mana yang lebih berkualiti, dan macam mana kita nak mencipta kandungan digital secara kritis. Daripada ilmu itu, apakah perkara yang bagus kita dapat hasilkan? Kita boleh mencipta sebuah inovasi apa yang kita nak hasilkan. Peranan guru sebagai ejen perubahan. Jadi guru sebagai social engineer, yakni guru mempunyai kuasa untuk memecahkan prejudis sosial dan memberikan harapan kepada murid yang terpinggir. Jadi di sini guru memainkan peranan sangat besar, yang di mana mereka ini berupaya untuk menyatu padukan murid-murid, membina persekitaran positif, persekitaran yang positif, dan membina kepada pelajar supaya pelajar sentiasa ingin belajar tanpa rasa terpinggir. Dan guru perlu memberi layanan yang sama rata. Seterusnya adalah pedagogi inklusif, yang di mana menyantuni kepelbagaian tahap keupayaan murid bagi memastikan konsep no child is left behind itu dapat terrealisasi. Dan macam mana pendidikan inklusif ini, macam mana yang kita tahu di sekolah nanti, di sekolah sekarang, tidak semua pelajar mempunyai masalah yang sama. Tidak semua pelajar itu normal. Tidak semua pelajar itu typical. Ada di antara mereka yang mempunyai kurang upaya dari segi penglihatan, pendengaran, komunikasi, ataupun autism, sindrom Down dan sebagainya. Jadi macam mana pendekatan guru itu sendiri dari segi pedagogi mampu untuk membantu pelajar dalam menguasai apa yang mereka sepatutnya belajar dari segi kemahiran, dari segi intelektual, dari segi sosial, dari segi rohani, supaya words no child is left behind ini dapat terrealisasi di sekolah di Malaysia. Dan akhir sekali adalah pembangunan profesionalism, yang di mana guru perlu sentiasa memperkasakan diri, memperbaiki diri dan menambahkan diri dengan kemahiran baru, ilmu-ilmu baru, supaya dapat menghadapi cabaran pendidikan pada abad ke-21 ini. Sebagaimana kita tahu, pendidikan abad sekarang sangatlah berbeza dengan pendidikan yang lama. Analisis kritis yang saya dapat daripada kajian bagi melaksanakan pembentangan tugasan 3 EDUP 3143 ini adalah pertama sekali dualism pendidikan. Jadi mana walaupun kita sistem pendidikan di Malaysia bersifat inklusif secara teori,
ataupun amalan streaming kelas yang di mana murid yang pandai masuk kelas hadapan, murid yang kurang pandai masuk ke kelas belakang. Pengasingan mengikut prestasi dilaksanakan, namun secara tidak sengaja boleh mengukuhkan stratifikasi sosial. Maksudnya kita dapat lihat daripada segi pendidikan mereka telah diasingkan terlebih dahulu. Mereka tidak bercampur, mereka tidak ada saling bantu-membantu, saling kerjasama, kolaborasi tidak berlaku, yang tidak maksudnya tidak ada buddy system, tidak ada mentor daripada kalangan murid untuk membantu rakan-rakan mereka yang lebih memerlukan. Dan seterusnya adalah kebergantungan kepada sijil. Terlalu fokus kepada peperiksaan exam oriented boleh merugikan murid yang mempunyai bakat bukan akademik seperti TVET dan konteks mobility. Kebiasaannya, exam oriented ini dimanfaatkan ataupun menjadi kelebihan kepada murid-murid yang kelas hadapan. Tetapi, tak dapat disangkal juga, murid kelas belakang ini mempunyai kelebihan-kelebihan daripada segi kemahiran. Daripada mereka mempunyai street smart, kita panggil street smart, dan lebih kepada TVET. Namun, dengan adanya streaming kelas ini, boleh menyebabkan bakat mereka ini diketepikan dan tersembunyi dan tidak dapat dikembangkan potensi penuh diri mereka. Baiklah, seterusnya adalah cadangan penambahbaikan. Apakah strategi pendidikan inklusif dan mobiliti sosial Malaysia dan yang mampu membangunkan potensi murid dan masyarakat secara menyeluruh? Jadi, pertama sekali adalah pendigitalan inklusif yang di mana memastikan subsidi, peranti dan data sampai kepada kelompok sasar. Yang ini kelompok sasaran kita adalah B40 secara konsisten. Maksudnya mereka tidak pernah putus daripada segi bekalan yang boleh membantu mereka dalam menjayakan pendidikan. Sebagai contoh, penyediaan peranti digital seperti laptop ataupun tablet yang diberikan secara percuma kepada golongan-golongan mereka. Seterusnya, subsidi data dan akses internet. Sebagaimana yang kita tahu, golongan B40 ataupun golongan di luar bandar, pedalaman mempunyai kesukaran dari segi kemudahan dan akses kepada internet itu sendiri yang merupakan core dalam mencari maklumat atas talian. Jadi, bantuan ini perlu sampai kepada mereka. Seterusnya, program literasi digital dan akhir sekali adalah pemantauan pengagihan secara berkala. Jadi, kadang-kadang dana dapat pengagihan pun berlaku tetapi tidak sampai kepada mereka. Jadi, pemantauan ini perlulah sentiasa dilaksanakan. Seterusnya adalah pengukuhan TVET. Pengukuhan TVET ini adalah bagi mengangkat martabat pendidikan vocational sebagai laluan perdana untuk mobiliti sosial yang pantas. TVET ini mampu membantu kepada perkembangan dari segi industri, sektor industri di Malaysia. Jadi kemahiran teknik dan vocational ini, TVET ini perlu lebih diketengahkan lagi dan dipopularkan lagi supaya murid-murid daripada keluarga yang tidak bernasib baik ataupun murid-murid yang kurang pandai boleh memilih laluan TVET ini sebagai arah untuk mengubah ekonomi keluarga mereka. Seterusnya adalah dapat membantu jalur kerjaya yang jelas dan cepat, kerjasama industri dan latihan yang praktikal, dan akhir sekali sijil mengikut piawaian antarabangsa. Yang ketiga adalah sokongan sosio-emosi, yang di mana menyediakan lebih banyak sumber untuk kebajikan dan kesihatan mental murid dari keluarga berisiko tinggi. Jadi macam mana orang-orang sekitar memainkan peranan penting dalam mendukung kepada usaha-usaha murid-murid ini untuk mencapai tanggapan dan jangkaan family mereka supaya dapat mengubah nasib keluarga mereka. Secara tuntasnya, pendidikan diiktiraf sebagai instrumen paling ampuh dalam memacu mobiliti sosial. Namun harus disedari bahawa ia bukanlah sebuah peluru perak, yakni silver bullet, yang mampu menyelesaikan segala kemelut sosioekonomi secara terisolasi. Keberhasilan transformasi pendidikan yang holistik menuntut sinergi kolektif yang melibatkan dasar kerajaan yang inklusif, sokongan padu komuniti serta kualiti kepimpinan sekolah itu sendiri yang dinamik. Jadi, visi masa depan kita ini bukan nak lahirkan insan yang sekadar berilmu sahaja, tetapi hasil akhirnya adalah masyarakat yang memiliki akses yang adil terhadap peluang ekonomi sekaligus memastikan latar belakang asal-usul seorang tidak lagi menjadi penghalang kepada pencapaian potensi sebenar mereka dalam membina negara yang lebih seksama. Jadi, dengan penutup itu tadi, maka berakhirlah sudah pemandangan saya bagi kursus EDUP 3143 Sosiologi dan Pendidikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.